Dia ada orang kata kalau siu siu. 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 Gitu Ustaz kan. Siu hukum dia haram tu tak berlaku Ustaz. Okay. Tapi kalau dia siu tu Ustaz nak panggil burung ke, nak panggil binatang ke, dia siu Ustaz. Nak panggil tu burung tu. Boleh tak Ustaz? Siu haram. Lepas tu nak panggil burung boleh tak siu? Tak bang? Tak bang jawab ke saya jawab? Nak jawab dah reti. Tak bang nak jawab? Tak nak jawab. Tak bang? Dah reti. Saya jawab. Saya jawab kekeh-kekeh lah. Okey. Kalau dia kata bersiul itu haram, tu dah betul dah. Tak kata tadi salah. Bersiul tidak haram. Okey? Dia bersiul ini hukumnya makruh. Itu yang disebut dari ulama. Yang haram tu ialah dijadikan ibadah. Setengah orang Arab jahiliah dulu sebelum Islam, mereka berkeliling di Kaabah tu memuja-muja Tuhan sambil bersiul dan bertepuk tangan. Wa maka salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Itu dah ayat tu tak? Tidak adalah orang-orang jahiliah Mekah itu mereka melakukan ibadat di keliling Kaabah melainkan dengan bersiul dan bertepuk tangan. Jadi hukum bersiul itu makruh, bukan haram. Tapi kalau bersiul itu masuk dalam ritual ibadah, itu yang dikatakan haram oleh ulama. Jadi bersiul guana yang kata makruh tidak haram ni, dia bersiul lagu. Dia bersiul lagu Madu 3 kau pandai lah lagu apa pun. Bersiul lagu. Okey? Bersiul tu makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang buat tidak berdosa, tapi kalau tak buat lebih baik. Itu maksud dia. Okey? Makruh. Okey. Jadi apakah hukumnya kalau kita gunakan bunyi mulut-mulut kita ni untuk panggil orang, panggil binatang dan sebagainya? Kalau ada tujuan, hukumnya harus. Dalam bab bersiul ni tak, kita nak panggil burung. Kita ada burung 2 ekor, kita lepas, dia naik atas pokok. Jadi tengah hari kita nak panggil, dia turun balik duduk atas tangan atau nak bagi makan, kita buat wii. Kita bersiul. Burung pun mari, dengar mari kat kita. Pokoknya harus. Okey? Yang saja-saja wii bersiul, makruh, tak comel, bukan berdosa, tak comel. Faham lagi? Sebab kadang-kadang nak panggil binatang ni, dia ada bunyi-bunyi tertentu. Kalau orang yang jenis biasa join lah di Turki ke, dekat Rusia ke, Ukraine, dekat Amerika, Kanada, kita pergi kedai-kedai apa benda ni, hunter, kedai memburu ni, dia jual whistle untuk berburu. Whistle tu semua tu nak panggil binatang. Okey, dia kata awak berburu apa? Buru angsa. Angsa apa? Dia akan batu angsa kelabu. Dia pun bagi ni whistle, dia bunyi pam bunyi lagu tu. Okey, saya nak tembak rusa. Ini whistle dia pep bunyi lagu tu. Itu semua tu benda-benda yang harus pada syarak. Itu teknologi lah. Macam-macam sunai, macam-macam seruling yang kita tiup, binatang tertentu akan datang. Kalau orang dulu, orang Melayu pandai katok gendang kancil. Dia masuk kat hutan, kawasan yang ada kancil, dia letak apa benda ni, dia buat lubang, dia letak ranting kayu, letak daun, dia pun katok teng kancil mari berjoget depan, siap rapping lagi depan tu. Itu hebatnya orang Melayu. Tengok kalau orang dulu tak, kalau orang panggil ayam kau ni, takkan rasa wih ayam mari. Mak jetuk kita panggil ayam kau ni. Kalau orang pasung itu dah ada bunyi kau ni, tu panggil ayam, ayam pun mari, betul tak? Takkan babi pula mari. Tu kurus tu panggil ayam. Okey, kalau panggil itik, pelawak. Tahu tak dia dengar dia panggil itik mamu tahu. Tak nak scan tak betul. Panggil itik tahu tak kau ni? Tahu tak dia? Panggil itik. Kalau panggil dia orang Melayu kalau panggil ayam, kalau ada anak, ada anak belakang. Ada belakang pula dah. Kalau itik dia panggil itik. Nggak usah uang. Ada orang nanang juga. Tambah jepu, ada orang jepu naik. Tanya boleh pedo. Bang, tahu tak? Kalau itik.
Itik ni orang tua panggil. Di. Dia mari. Ayang. Kur. Kalau ayang saja. Kalau ada anak-anak belakang. Kur. Ha. Baru mari. Faham? Orang dulu panggil itik. Di. Orang ni tahu tak? Tak tahu lah. Tak tahu kalau ni benda dia panggil. Digi hey. Tu reti Faham? Nah, tu panggil kera tu kau naiknya. Faham lagi? Dah. Jadi nak royak kalau kita kuba kita pun mari. Kuda kita pun mari. Pokoknya harus. Jadi terjawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allahu akbar. Pandai belaka Ustaz. Allah la ilaha illallah. Tidak bodoh sangat. Allah panggil kera pandai juga tak? Cuba Ustaz tirukan panggil kera Ustaz Ustaz Wang. Tadi Ustaz panggil kera ni. Cuba panggil tak? Tak berani dah tadi kena dah kali. Allahu akbar. Alhamdulillah.